Dukung 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 dukung. Yeah, dukung dukung dukung. Jangan berhenti jangan membuka channel. Terus penuhi bulan. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to Muar Rukban channel, du. So hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak minum. Sebenarnya dah lama dah tak buat konten minuman. So hari ni aku nak buat konten yang berkaitan dengan minuman lah. Sebenarnya depan mata korang ni ada 4 flavor air minuman yang aku beli dekat Thailand, iaitu air yogurt. Yogurt ni kalau nampak dah macam lebih kurang vitagen lah. So dekat sini ada 4 flavor. Yang ni flavor strawberry, yang ni flavor mixed berry, yang ni flavor orange, and yang ni flavor mixed fruit. So ada 4 flavor depan mata korang ni. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita akan tengah review air-air daripada Thailand ni. So jom. So ni air kita terai daripada freezer buah-buahan campuran. Warna dia macam warna pisang. So jom kita dengar bismillah. Rasa dia dah macam rasa vitagen. Cuma ada perisa buah-buahan sikit lah. Aku suka. Yang ni sedap. Dia tak rasa masam sangat, tapi dia rasa macam mana-mana sikit lah. Masam-masam mana itu lah boleh dikatakan sangat sedap. Okay, yang ni perisa orange. Yang orange ni sedap, pekat rasa dia. Next, kita try pizza mixed berry. Rasa dia juga kan, kadang-kadang kalau kau minum ni macam air kain lips. Betul, macam air kain lips. Nanti aku sediakan gambar lah air kain lips yang satu. Memang lebih kurang je rasa dia. So ni yang air ketiga. Yang ni wangi bau dia. Rasa macam bunga-bunga gitu lah rasa bagi aku lah, macam rasa Bandung tu ada juga, macam sikit rasa masam. Okay, sebelum aku nak habiskan minuman ni, sebenarnya aku nak promote. Siapa yang dah tengok video aku yang minggu lepas, video yang aku makan jeruk kering daripada Thailand, video dia kat sini korang boleh tengok. Aku boleh tengok video tu, dan aku kata dinding aku kan macam agak kotor sikit. So sekarang aku dah beli dah wallpaper baru. Sekeping ni dalam aku kata sangat murah, bawah RM2 je kau dah boleh dapat. So aku beli 10 barulah RM20. So, sangat murah lah. So kalau macam korang ada masalah macam dinding kotor ke apa, malas nak cat, kau boleh je beli wallpaper ni. Sangat mudah and senang je tampal dia, and murah harga dia, berbaloi lah korang nak beli. So kalau kau nak beli, boleh beli kat mana, boleh tengok dekat back corner aku nanti. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita habiskan air yogurt ni. Yang terakhir pula, tengah minum air Dasredi freezer Dasmil. Ada nama punya. Aku duk panggil yogurt punya nama dia Dasmil. So Dasmil yang freezer strawberry. So tanpa nak buang masa lagi, kita habiskan yang terakhir ni. So bismillah. So dah kembung dah perut aku minum air. Banyak sangat air yang aku minum ni, jenis air yogurt ataupun Dasmil. So memang sangat sedap lah bagi aku. Dekat depan mata korang ada 4 yang flavor. Bagi aku, antara keempat ni yang paling sedap yang mana? Aku suka yang ni. Yang mixed berry ni macam ada aroma sikit. Aku kata macam ada bau wangi sikit, rasa macam rasa wangi gitu lah bagi aku. Macam bila kau rasa tu macam aroma dia agak lain sikit. Dia sangat sedap. Yang kedua aku suka yang freezer. Yang ni suka sikit nak pilih sebab yang kedua ni rasa lebih kurang je. Aku letak yang ni nombor 2, rasa orange. And ketiga, keempat aku letak dah 2 ni. Ni kita letak ketiga sebab rasa lebih kurang je.
So aku rasa ni nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. So aku rasa sangat sedap lah hari ni untuk korang try. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku dan share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bila YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau